Saya nak tanya, macam mana Neo tengok nasib masyarakat Cina selepas sekarang ini DAP lah menggantikan kedudukan MCA dalam kerajaan kan? Wakil masyarakat Cina sekarang DAP lah. Macam mana nasib? Amin. Kalau kamu tanya saya soalan ini 3 tahun yang lepas, mungkin tidak ada orang akan dengar dan percaya kepada saya. Tetapi kalau hari ini Saya tanya. saya dah bercakap berkali-kali, saya rasa kesian kepada orang Cina, termasuk diri saya dalam kategori kaum Cina. Kerana kalau kita lihat dalam konteks hari ini, tidak ada perubahan terhadap nasib orang Cina. Malah lebih buruk lagi. Sebab pelbagai isu yang melibatkan kepentingan Cina gagal dipertahankan oleh kerajaan, dipertahankan oleh DAP khususnya, yang menjanjikan bahawa mereka boleh menjadi lebih baik daripada MCA. Nasib orang Cina. Kalau kita lihat, saya selalu kata, Cina kepentingan dia 3 perkara besar. Ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan hidup. Tanyalah kepada kawan yang tak ada kepentingan politik. Semua orang komplain betapa susahnya mereka berniaga hari ini. Pelbagai dasar yang tidak friendly kepada mereka. Menyusahkan mereka. E-invoice. Ingat kalau isu tok gas yang naik harga, diesel, kos-kos untuk ambil tenaga kerja asing, kos pentadbiran yang telah mengakibatkan peniaga-peniaga kita ni semakin tertekan. Dan kita lihat ekonomi kita pun realitinya tidaklah sebegitu pesat membangun berbanding zaman dahulu. Kalau kita lihat data ni tak boleh tipu. Begitu banyak sekali pelaburan asing itu telah ditarik keluar dari Malaysia. Maksudnya capital market kita semakin mengucuk. Malaysia dahulunya pernah menjadi destinasi pelaburan yang menarik. Kenapa sekarang tidak? Itu perlu dilihat dalam konteks pentadbiran dasar. Itu rakyat nilailah sendiri. Maknanya something is not right with our policy. Kalaulah dasar kita mesra pelabur, mana mungkin pelabur akan menarik pelaburan letak di negara lain. Pelabur bukan macam orang biasa pergi ASB keluar duit simpan dalam bawah bantal. Tidak. Duit akan melabur di tempat lain yang bagi dia lebih menguntungkan. Rekod menunjukkan kita mempunyai pengeluaran pelaburan asing yang paling kritikal, paling banyak dalam tempoh tahun lepas tahun ni. Ini adalah satu indikasi yang cukup negatif terhadap keupayaan ekonomi kita. Dan pastinya menjejaskan komuniti peniaga kita dalam negara kita kerana capital dia semakin menguncuk. Maknanya apa? Modal tu, duit tu semakin sikit. Mana you nak untung kalau duit makin sikit? Itu akan menjejaskan peniaga. Contoh ada pelbagai lagi isu. Isu nelayan, isu penternak, isu petani. Semuanya gagal diselesaikan. Dan hari ini kita lihat DAP sudah ke belakang. Mereka langsung tidak ada seorang wakil pun berani tampil ke hadapan bersuara mempertahankan hak mereka berbanding pada MCA dahulu. Ini rakyat sudah nampak. Dan isu pendidikan. Sama juga apa yang saya katakan sebut tadi. UEC mereka gagal memperjuangkan dan hanya memberi janji-janji kosong dahulunya. Itu saja. Kedua, peruntukan untuk sekolah-sekolah Cina semakin kurang. Pembinaan sekolah-sekolah Cina pun tidak ada. Sepatutnya dia memperjuangkan peruntukan lebih besar untuk sekolah-sekolah Cina ini kerana sekolah Cina sekarang dah menjadi pilihan orang. Itu mereka gagal. Kita juga lihat keselamatan juga semakin terjejas. Indeks jenayah juga meningkat. Kita lihat jenayah-jenayah bersenjata secara terbuka sudah semakin kritikal. Maka ini pastinya akan memberi kesan kepada orang Cina juga. Orang yang kaya pastinya akan hidup dengan takut. Maka wujudlah industri baru, bodyguard.